Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni. Itu. Jom layan video ni. Assalamualaikum and good morning guys. Okay, hari ni aku bawa van. So untuk bengkel nak tukar carburetor. Kita carburetor tu problem. Okay, aku dah beli carburetor lain ada dia. So nak tukar lah pasal carburetor yang ni pula kan. Sorry yang guys. Sebab aku tak boleh panjang sebab aku seorang-seorang hari ni. Dalam van ni tak boleh panjang lah kan. Okay, so kita jumpa kat bengkel dia. Kita nak sampai dah van. Kita jangan ada jalan mampus. Alright, so jumpa kat bengkel dah. Oh, dia nak pakai air. Buat nampak lah. Tapi dah tahu lah, tengoklah kita pakai sehari dulu. Tengok ada problem ke tak. Tapi kita dah masak. So kita orang lah sebab dah pergi dulu dalam kita tadi orang je. Kita nak pergi makan sebenarnya. Running van ni, tengok macam mana okey ke tak carburetor tu. So far bawa okey, tadi plan setakat tukar carburetor lain je. Terpaksa tukar sekali dengan spark plug sebab spark plug lama tu dah hitam sangat. So api dah tak kuat. Bawa pun semput-semput. Bila tukar spark plug dah okey, tak ada semput-semput lah. So sekarang on the way nak pergi basuh van. Itu terkendala. Kira sekarang dah okey sikit ni. Try lagi basuh van ni. Walaupun hari mendung, masuklah juga. Tak kotor sangat kan. Bagi dia mandi, bersih-bersih. Harap-harap jangan merajuk lagi dah. Siapa nama awak? Okay, dah selesai cuci van. Dah bersih lah dengan berada AB Bangkok. Knock sensor. Hasil dia tengok lah. Kau cuci, jangan lupa datang ke NK Car Wash. Okay, dah selesai basuh van, dah balik rumah dulu. Okay, cerita hari ni daripada kita buat tukar carburetor, tukar spark plug. Tu tadi kita bawa ke cuci van. So nanti bawa van ni running. Tadi pun dah running sikit. Okay, so far okay. So video nak kat sini je lah kot. Jumpa kat next video yang akan datang. Jangan lupa tekan like, share dan komen dekat bawah kalau korang rasa nak tanya apa-apa. Okay, jumpa kat video akan datang.